kotak gila-gila. Siap cok jari dia pun ada dekat mirror dia. Tapi dalam video tak nampak sangat lah. Okay. Physical body dia kita boleh bagi markah 9.5 per 10 kan. Cantik. Sangat cantik. Orang tak minimum condition. Cantik gila. Okay. Dalam ni kotak. Kesilapan lagi. Dia bagi memory card. Kosak hilang. Aku tak ganti kan. Leceh. Memory card tak perlu. Masuk bateri. Bateri dia tak pati dengan port dah. Masuk. Kita on. Kamera dia boleh on lah. Okay. So aku agak dia hantar ni untuk servis. Okay. Kita check tengok. So far boleh tengok gambar. Okay. Okay, mirror dia semua dah sangkut. Dia nampak? Dia buka half saja. Sepatutnya dia naik, dia tutup. Okey, nampak? So, senang kata kamera ni ada error lah kot. Di belakang ni tak tulis error apa pun. Tapi tak apa. Nanti kau akan hubungi orang ni, kau akan check. Okey. Biasanya kenapa kamera-kamera hampa jadi macam ni? Nombor satu, sangat kurang pakai. Apa maksud sangat kurang pakai? Orang yang pakai sebulan sekali, orang yang pakai 3 bulan, 6 bulan sekali, biasanya akan kena penyakit-penyakit macam ni. Orang yang pakai every week sangat susah nak kena penyakit macam ni. Okey. Disebabkan kamera hang tak pernah hantar servis. Sebab dalam ni dia ada mechanical part. Mechanical part apa aku bagi faham macam ni lah. Hampa tengok motor yang ada rantai, yang ada sprocket berminyak. Kalau kering, rantai sprocket rosak kan. Dalam ni macam tu lah, mechanical part. Okey, dia ada part yang orang kata duk bergerak. Bila hang bergerak, mana boleh kering. Kalau kering, itu yang menyebabkan dia akan problem apa semua. Biasanya kes-kes macam ni orang hantar servis kat aku. Okey, kita buang minyak apa semua balik. Alhamdulillah elok. Tak payah tukar apa pun. Tapi ada certain case, contohlah kita buka 5-6 biji, dalam sebiji tu kena repair. Itu nasib lah masing-masing kan. Cuma jenis-jenis macam ni. Dan semua item lain juga aku akan ambil duit kerja dulu. Okey, aku akan ambil duit kerja dulu. Aku buka ke servis. Okey, let's say dia elok. Dia elok, kau bagi balik kan. Okey, buka servis, let's say dia tak elok. Kena contoh ada part harga RM50, RM100, RM200 dan sebagainya. Aku akan beritahu, bang, ni kena tambah duit. Dia kata okey. Dia kata okey, bawa aku buat. Dia kata tak okey. Dia kata tak okey, aku tak sambung buat. Okey. So apa kena faham benda tu. Simple je. Okey. Untuk 2025 di 5002 boleh pakai tak boleh pakai? Boleh pakai bro. Memang hang ketinggalan zaman sikit kamera lama kalau hang compare dengan orang. Tapi kalau kata hang sekadar pakai untuk gambar family, hang pakai untuk hobi, jalan-jalan apa semua, boleh pakai. Okey. Kalau tak hang di sekolah, universiti nak pakai pun boleh pakai. Hang nak buat job, bukan tak boleh kan. Okey, dia agak lama sikit. Hang tak servis sekali tuning upgrade. Apa maksud tuning upgrade? Kamera hang di 5002 tapi kita tuning dia supaya dia jadi macam. Okey, di 5005, di 200, di 300. Okey, paling maksimum kita bagi jadi dia macam boleh follow lah. Boleh follow macam kan. D90 memang dia boleh follow, D7000 dia memang boleh follow. Paling tinggi dia tak sampailah tahap D7005 tapi seakan-akan insya-Allah kita boleh buat. Okey, cuma orang kata apa kena hantar lah. Okey, apa yang akan berlaku bila kita buat servis tuning apa semua. Servis biasalah, bila servis kamera akan jadi lawa elok lah. Tuning ni autofocus hang akan jadi lebih laju. ISO hang boleh pump lagi tinggi. Kalau hang tak pump lagi tinggi, quality image hang akan jadi lebih cantik. Okey, simple. Itu antara ciri-ciri kamera mahal. Color. Okey, buat balance hang akan jadi lagi cantik. Pagi, petang, siang, malam hang tak pening dah pakai satu. Hang punya picture profile. Okey, hang tak pening pasal skin tone yang tu, yang ni apa semua. Hang pakai satu, boleh pakai untuk semua. Kan bagus. Kemudian bateri yang jadi lagi jimat. Yang tu hang berlaku perubahan dia. Okey. Kalau tak hampa nak melambat lanjut, hampa kontak aku lah.
Walaupun macam daripada Sabah dia post kan. Aku ada di mana? Aku ada di Penang. Aku berniaga 8 pagi 5 petang, Isnin sampai Jumaat saja. Sabtu Ahad cuti. Okey, kalau ada sebarang soalan nak tanya, nak survey, nak ilmu fotografi, tak wajib pun nak service repair dengan aku kan. Nombor phone aku ada kat bawah, kat tepi, kat atas. Jangan call biasa, jangan call bentuk WhatsApp. Aku tak suka angkat, aku tak suka jawab. Apa text message, voice message ataupun video message, hantar ke nombor WhatsApp aku kat bawah tepi atas tu, insya-Allah aku jawab. Okey, itu dia cara ya. Bye. Assalamualaikum. Nak jumpa aku anytime boleh jumpa. Kalau tekan nampak by post, anytime boleh post. Okey, bye.